Tenanglah kawan. Kita tak akan jatuh. Tempua! Aku tak mau lagi tidur di sarangmu. Aku takut jatuh dan aku tak dapat menahan haus. Oh, lega. Maafkan aku, Puyo. Sebab kau kehausan semalam. Tak apa, aku maafkan. Kita kan sahabat. Malam ni kau kena tidur di sarang aku pula ya. Kena ke? Kenalah. Tak ingatlah tu. Nanti Kak Ancil marah. Puyo, di mana kita akan tidur? Dah nak gelap ni. Tak jumpa-jumpa pun. Di sini. Kita akan berlindung di bawah pohon ini. Sini? Sini. Selesanya. Selesa ke? Macam mana ni? Rimasnya. Puyo, aku sejuk. Tidak apa-apa. Kalau hujan reda, tentu tidak akan sejuk lagi. Awal kau bangun, Tempua. Aku tak boleh tidur semalam. Ya ke? Tapi aku lena je. Nyaman tidurku. Puyo, kita berdua memang sahabat. Dan meminta maaf sesama sendiri. Tapi aku rasa aku tak sesuai tidur di sarang kau. Dan kau tak sesuai tidur di sarang aku. Betul tak? Aku pun rasa macam tu. Betul lah tu. Patutlah Kancil suruh kita buat macam ni. Aku merasa tidur di sarang kau dan kau merasa tidur di sarang aku. Terseksa! Sekarang kita dah tahu. Sarang kau hebat untuk kau.
Sarah aku hebat untuk aku. Betul. Tapi kita tetap sahabat selamanya. Ya, pokok ini memang selesa. Untuk aku. Wah! Tamat. Itulah dia. Lain dulang, lain kaki. Lain orang, lain hati. Maksudnya, setiap orang ada kesukaan masing-masing. Macam Ara, suka patung kancing yang lembut. Aris pula, suka robot-robot. Ara tak boleh paksa abang sukakan mainan Ara. Abang pun samalah. Tak boleh paksa Ara sukakan mainan abang. Tapi korang berdua tetap boleh main bersama. Aki, mana harimau Aris? Kat zoo lah. Alah, Aki ni buat tak faham pula. Ara! Dah tidur. Selamat malam.